Geng-geng Android mesti dia jealous sebab CapCut sekarang dah ada CapCut for iPad. Dia sama macam CapCut desktop tapi dia ada dekat sebuah iPad. Android belum lagi. Korang nampak ni? Ni iPad mini aku, ni iPad Air aku. Dua-dua boleh buka CapCut for iPad. Jom aku tunjuk. Yang ni iPad mini aku, bila aku buka App Store, nampak tak dia ada CapCut Pad. So dia ada update. Laju update dia. So kita update dulu. So lepas kita update, ke sini pula. Yang ni aku punya iPad Air. Aku dah install CapCut Pad juga. Bila kita buka, dia memang sebiji macam dalam desktop mode. Nampak tak? Dekat sini ada space apa semua. Yang kat sini project. Boleh create new project. So aku dah buat project. Bila tekan project ni, nampak tak? Dia punya workspace memang sebiji macam yang ada dalam laptop, dalam desktop. Nampak? Kita boleh zoom in, zoom out apa semua. Nampak tak? Kita boleh ke belakang, kita boleh ke depan dengan hanya menggunakan touch sahaja. Dan kalau kita tengok dekat sini, nampak tak? Ada tab audio, ada tab text, ada stiker. Dia memang sama macam yang ada dalam laptop. Nampak? Yang ni transition, kita boleh apply transition apa yang kita nak. Macam biasa, kita tarik je macam ni. Lepas tu apply dekat timeline. Nampak tak? Wah. Kita boleh juga tukar dia punya workspace ni kat sini, sama macam desktop. Dia boleh juga guna dengan keyboard, nampak tak? So aku boleh navigate macam ni. Shortcut dia pun sama. Yang ni pula aku punya iPad mini. Jom kita buka juga yang iPad mini. Sebab iPad mini ni dia punya screen lebih kecil kan. Sesuai tak kalau nak buat editing guna CapCut yang version desktop punya. Projek yang sama aku akan buka. So macam ni lah. Dia sama sahaja macam dalam desktop. Import kita ada pilihan sama ada kita nak import from photos ataupun import from file. So yang ni iPad mini, yang ni iPad Air dengan dia punya keyboard. Tak perlu dah nak bawa laptop besar-besar kan. Bawa iPad ni pun dah cukup. Sebab iPad ni kan kecil, ringan dan senang nak bawa pergi mana-mana. Nak buat kerja just buka je macam ni dan kita boleh terus edit tanpa susah-susah. Laju kan? So macam mana? Ngam tak ngam CapCut for iPad ni? Geng-geng Android, jangan jealous. Aku rasa dia orang akan masukkan juga dalam tablet Android. Maybe lambat sikit kot. Make it happen.